Fikirkan embrio paling cantik sentiasa paling sihat? Mungkin silap. Ini sebabnya. Bila buat IVF, embrio akan diberi grade pada peringkat blastosis. Anda mungkin dengar istilah seperti AA, AB, BB atau BC. Huruf pertama adalah bahagian bayi. Huruf kedua adalah bahagian uri. A bermaksud nampak sangat baik. C bermaksud kurang sempurna. Tapi sebenarnya, grade ini cuma tengok rupa embrio di bawah mikroskop. Ia tidak tunjuk sama ada genetik normal atau tidak. Untuk tahu, perlu buat ujian genetik berasingan. Ramai pilih embrio dengan grade tertinggi sebab fikir itu paling sihat. Tapi ramai bayi sihat lahir daripada grade rendah seperti BC. Ada kajian kata embrio lelaki membesar lebih cepat dan dapat grade tinggi. Embrio perempuan membesar dengan perlahan dan nampak tidak elok pada hari ke-5 atau ke-6. Jadi grade-nya lebih rendah tapi ia mungkin sihat. Sebagai penutup, jangan risau kalau embrio anda bukan AA. Kesihatan bayi bukan hanya pada rupa di makmal.